Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka dan komen apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Hari ini kita akan selesaikan satu lagi soalan peperiksaan. Apakah jawapan yang betul? Adakah jawapannya A, B, C atau D? Pertama sekali, mari kita selesaikan pendaraban pecahan di sini. Dalam pendaraban, kita darabkan pengangka dan penyebut. Jadi, mula-mula kita ulang 5/7 di sini. Negatif dengan negatif jadi positif, jadi 2 kali 3 ialah 6. 7 kali 2, 14. Sekarang, untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeza, kita perlu cari KPK. KPK bagi 7 dan 14 ialah 14. 14 dibahagikan dengan 7, 2 kali 5, 10. 14 dibahagikan dengan 14, 1 kali 6, 6. Jadi, ia menjadi 10 tambah 6/14. 10 tambah 6, 16/14. Boleh kita permudahkan di sini? Ya, boleh dipermudahkan dengan membahagi dengan 2. 16 dibahagikan dengan 2 sama dengan 8. 14 dibahagikan dengan 2 sama dengan 7. Boleh dipermudahkan lagi sekarang. Boleh lagi, tak boleh dibahagi dengan 2 atau 3 dan sebagainya. Jadi, jawapan akhir 8/7 iaitu pilihan D. Cepat dan terus, jangan lupa langgan saluran ini. Satu lagi soalan peperiksaan telah diselesaikan. Tinggalkan like dan jumpa lagi di video seterusnya.